Pertama soalan tadi, kenapa Mufti diam? Saya ingat saya tak diam kot. Yang lain kita jangan. Saya ingat dalam agama kita tidak disuruh untuk mewujudkan Islam seragam. Tapi kita boleh wujudkan wajah yang berbagai. Permasalahan kita bukan khilaf. Permasalahan kita kegagalan untuk menguruskan perbezaan pendapat. Biarlah orang bagi pendapat. Tapi masalah ada orang tak mau bagi pendapat, dia senyap. Dan dia kata senyap itulah pendapat. Tapi tak apa. Yang tu kena tanya negeri lain lah. Soalan saudara tadi. Saya rasa setiap negeri mungkin dia ada peraturan dia, kan? Tetapi boleh tak kalau mereka kata di dalam peraturan kami misalnya semayang kunut. Tak apalah. Tapi tak payahlah pergi kepada step yang berikutnya yang tak kunut tu sesat. Ini yang bahaya. Kalau setakat mengatakan ini adalah satu general guideline untuk negeri, tanpa perlu untuk menuduh orang lain sebagai tuduhan-tuduhan yang dibuat taklimat demi taklimat. Saya tak tahulah. Sehingga kan orang ustaz tak boleh mengajak hanya kerana perbezaan yang sangat sikit itu. Kadang-kadang saya kesian tokoh-tokoh yang besar yang datang ke dalam negara ini. Di peringkat antarabangsa orang seperti Zakir Naik itu, ribuan orang telah Islam di tangannya. Tiba-tiba di Malaysia dia termasuk dalam ajaran yang tak boleh diterima. Jadi ini saya ingat, walaupun mungkin kita ada satu dua kita berbeza dengan dia, tak. Biar datang saja. Norman Ali Khan pun kata ada tempat tak boleh. Tarik Ramadan tak boleh pula. Suatu tak boleh pasal Wahabi, satu pasal liberal. Yang menariknya saya, Wahabi liberal. Dua-dua ada. Yang tu yang tak tahan tu. Kok mana tu? Kalau Wahabi liberal, bezanya dia tak duduk sekali. Tapi ini, saya ingat kita bagi perbezaan. Wacana bagus. Wacana bagus. Dr. Rozami wacana, tak pun berlaku letupan pun sampai sekarang. Ni nak wacana pun susah. Takut rakyat makin berpecah.